Jadinya antara yang menarik saya punya ni lah, minat kat sini antaranya time ni, antara benda yang bagi saya baru lah bagi saya. Sebab sebelum sini saya tak pernah lalui pun benda tu. Dia iaitu usrah. Jadinya usrah ni akan diadakan setiap hari Jumaat, lepas solat Jumaat lah. Kalau untuk minggu dalam bulan pertama, minggu pertama dalam satu bulan itu akan usrah bersama kita punya pengurus ahli lembaga, iaitu Ustaz Azmi bin Ibu. Lepas tu kalau minggu-minggu seterusnya bersama Nakib Bas ni. Benda baru. Okey, sepanjang usrah tu apa yang Afiq dapat? Apa yang saya dapat ialah antaranya adalah pasal isu semasa lah, apa yang terjadi dekat dalam negara kita, lepas tu dekat luar negara. Lepas tu dalam usrah ni juga ustaz dan ustazah akan selit-selitkan sikit nasihat, bagi kata-kata semangat, motivasi dan sebagainya lah.